terdapat 5 orang panglima tentera Ahzab yang mampu melangkah parit pada perang Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika mana waktu perang Ahzab ataupun perang Khandaq, baginda Nabi dan para sahabat telah membuat satu parit. Yang parit ini agak mustahil untuk dilompat oleh kuda perang. Tetapi terdapat 5 orang panglima daripada tentera Ahzab mampu untuk melompat dan melepasi parit tersebut dan sampai ke bumi kota Madinah. 5 orang tersebut adalah, yang pertama, Amr bin Abdul Wud Al-Amiri. Yang kedua adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Yang ketiga adalah Dirar bin Al-Khattab. Yang keempat adalah Hubairah bin Abi Wahab. Dan yang kelima adalah Naufal bin Abdullah. Ketika mana kelima-lima ini sampai ke bumi kota Madinah, kelima-lima ini telah dicabar oleh para sahabat, terutamanya Sayyidina Ali. Dan nasib kelima-lima orang ini tidak berapa baik apabila Amr bin Abdul Wud Al-Amiri telah tewas dengan libasan pedang oleh Sayyidina Ali. Dan keempat lagi ingin melarikan diri, namun Naufal bin Abdullah tidak sempat melarikan diri dan mendapat libasan pedang daripada Zubair bin Awam. 3 orang lagi, iaitu Hubairah bin Abi Wahab, Dirar bin Al-Khattab dan juga Ikrimah bin Abu Jahal sempat untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri mereka. Sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jemput follow saya jika anda minat berkaitan dengan perkongsian sirah yang sebegini. Kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Wallahu a'lam.